Kabare wong neng kene. Selamat datang ke Memasak Ramadan Edition. Kita masih lagi dekat Maidin Seremban 2. Terima kasih Maidin. Kenapa tak cukup garam ke? Saya masak cukup rasa. No additional. Apa khabar Seremban? Memasak, 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 memasak. Baju oh, ya Allah, lembu baju akunya. Memasak, 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 memasak. Imran Bar. Kita masak dekat Negeri Sembilan ni, kat Seremban ni, kita ingat orang Minang. Tidak. Kita akan jemput orang Jawa hari ini. Jemput masuk Cik Lina ataupun dikenali sebagai Cik Sally. Assalamualaikum. Saya Salina. Okey. Daripada Selangor, Shah Alam. Bukan Seremban? Bukan lah, orang Shah Alam. Oh, Shah Alam tersesat kat sini. Tapi tak apa. Ada... Oh, kan? Acik orang Jawa? Betul, of course. Cuba cakap Jawa sikit. Kafare, kafe. Paras ke? Kita nak masak-masak ambil Imran. Iki orang ngerti yo Jawa. Siti-siti. Waduh, ngomong Jawa lah, Pi. Okey makcik, hari ini show kita bukan show biasa-biasa. Imran akan pergi ambil barang, okey? And Imran akan tunjukkan makcik, okey, barang-barang ni apa makcik boleh masak dengan barang-barang ni. Alright. Okey. Boleh. Pergilah dia ambil barang. Challenge accepted. Yes. Okey, Imran pergi ambil barang ni, Cak, okey? Aku nak cari. Kunyit. Kunyit. Kunyit, lepas tu cili hijau. Okey, jom kita cek cili hijau. Usually Imran akan satukan plastik sebab kita tak nak banyak-banyak plastik kan. Kita lebih kepada mencintai alam semesta. Begitu, kalau macam ni kita boleh je terus timbang. Minyak kita kali ni Indra Valley. Kita pakai sunflower oil. Of course kita nak yang sihat-sihat. Okey, minyak sunflower oil by Indra Valley. Rempah-rempah. Rempah-rempah. Oh, kat sana rempah. Ketumbar kita ambil satu scoop je lah cukup. Jintan. Yang bestnya Maidin ni, inilah bahagian-bahagian rempah. Memang suka bahagian ni. Lepas tu satu asam keping. Jom kita timbang. Assalamualaikum. Sekarang kita nak bayar. Macam biasa kita bayar pakai Maidin Pay. Ya. Let's go memasak. Okey makcik. Ini bahan-bahannya yang makcik boleh nampak kat sini. Okey. Apa makcik boleh masak dengan bahan-bahan yang kita bagi hari ni? Nanti Acik fikir kan. Rasa senang ni benda-benda macam ni. Apa tu? Yang paling senang, paling sedap, paling mudah. Ayam masak ungkep lah. Oh. Tradisi orang Jawa. Gitu hari ni kita makan makanan orang Jawa. Imran pun Jawa sebenarnya. Ya Jawa ke? totok punya. Jawa totok, Jawa betul-betul tau. Ya, Ini bukan Jawa totok, Jawa Dia hybrid. Hybrid. Mana kita nak start dulu? bawang putih. Okey, bawang ni, putih. Halia. Ni bawang putih, halia, ketumbar, bawang besar, bawang merah. Kita blend. So yang pertama, korang-korang semua kena titik dulu. Ni kena titik. Boleh titik ke? Okey. Wong Jawa panggil titik apa? Titik lah. Lepas tu kita tumis dia. Hidupkan api lah dulu. Hidupkan api. Dah. Masukkan minyak. Minyak acik kita pakai minyak mahal tau. Wow. Ni jadi ayam ungkep. Terima kasih Maidin. Minyak kita minyak pakai sunflower Indra Valley. Ya. Terima kasih Maidin. Wong Jawa mana yang pakai minyak sunflower masak ungkep? Wes. Saking banget dia kau. Saking banyaknya? Wes akeh. Oh, sakit. Tahu Masa akeh sikit. tak? Akeh tu banyak. Sebelum acik masak kata percik-percik, dah lawa-lawa macam ni. Sini pakai apron. Kok lali. Priwe lah kau itu. Bos mangan. Asyik wes mangan je Iki wong edan. Kau memang edan kok.
Memasak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Alhamdulillah. lupa baca selawat. Ya, baca Dalam selawat. hati pun tak apa. Dalam hati pun tak apa. Masukkan ni bawang putih ni. Satu sudu. Satu sudu besar tau. Masukkan. Lepas tu masukkan halia. Halia. Gitu. Lepas tu kacau-kacau dia. Kacau-kacau lah dia. Diaduk-aduk ya. Diaduk-aduk. Okey, lepas tu Cik kita masak dia sampai dia garing, sampai dia naik bau. Sampai dia garing. Sampai dia naik bau. Masukkan ketumbar. Kalau tak ada ketumbar tak wangi. Kena masukkan ketumbar ni. Okey. Nanti bau dia sedap. Bau dia sedap gitu. Okey, yang ni bila nak masuk? Masuk boleh. Sekarang? Bila boleh? Boleh je. Gitu. Okey, Cik. Ya. Wong Jawa, sebagai wong Jawa, Cik, kalau di bulan Ramadan tu menu wajibnya apa? Apa? Masak lontong lah. Lontong darat? Ya, darat ke? Laut ke? Laut ke? Jangan buaya darat dah lah. Ni lontong kuah. Lontong sedap tu. Ya, rendang. Tapi kalau korang yang orang Jawa macam Imran Jawa memang setiap kali raya makan lontong darat sedap nak mati. Janganlah nak mati, tak baik. Amalan dah banyak ke? Okey, Cik, lepas tu kita biar dia wangi. Biar dia wangi lama sikit. Lepas tu masukkan bahan-bahan ni cili dengan kunyit hidup. Yang di blend. Yang ni, Cik? Semua blend lah tu. Okay. Itu kan ketumbar sayang. Ketumbar tadi ni. Dah masuk. Wong Edan. Wong Edan ni makan ngono lah. Wong Edan tu maksudnya orang gila. Janganlah gila. Tak ada. Cuma tak waras. Kenapa dia ungkep? Kenapa tak lain? Kenapa tak cakep? Kan kenapa tak terdedah kan? Ungkep tu supaya dia punya bahan-bahan tu sebati dengan ayam. Oh, itu dalam bahasa Jawanya itu. Kalau terdedah nanti korang semua bau, semua datang rumah. Gitu. Ungkep kan dia nanti terperangkap dia punya tu. Okey, kalau bulan Ramadan yang selalu Acik masak selain lontong, ungkep lah. Ungkep. Kalau sahur? Kalau sahur nasi ambeng. Melampau lah nasi ambeng. Agak remeh sikit. Sebab nasi ambeng ni kata orang tu kendurian tertentu lah. Ya, tahlil kan. Tahlil. Of course. Nasi ambeng ni besar tau, banyak tau kalau korang makan. Banyak. Serunding, sambal goreng, ayam goreng, teku. Gitu. Lepas tu banyak lagi mi goreng, mihun goreng, macam-macam lah. Imran boleh potong ni sikit tak? Boleh. Potong. Apa tak boleh. Jangan banyak sangat lah. Kemanisan. Sementara itu masukkan daun apa ni? Limau purut. Ni apa? Asam keping. Asam keping, pandai anak kita. Masukkan. Masukkan. Okay. Dalam berapa tu? Ujung ibu jari lah. Dalam satu. Bukan, ni besar ni. Ujung jari macam ni. Macam jempol. Lagi sekali. Jempol. Gitu. Mak Imran Jawa tapi orang ngerti also Jawa gitu. Jadi sebenarnya kan Imran, kalau kita Jawa kan walaupun mak bapak tak Jawa, kena cakap Jawa. Sebab apa? Nanti makcik-makcik Avon kan kita kata dia tak Jawa kan. Jadi dia tak terasa. Ajak mengumpat dalam bahasa Jawa. Bulan-bulan Ramadan ni Cik tak elok Cik. Jadi Menteri Pendidikan tolong adakan bahasa Jawa dalam exam, okey? Acik disuruh. Garam kita pakai garam My Rasa ya. Dari Maidin. Untuk orang-orang muda kat luar sana yang baru nak masuk dapur, apa tips untuk diorang? Apa petua? Belajarnya dengan mak. Mak, kalau mak tu yang bekerja tak pandai masak, resepi YouTube banyak. Ya, senang-senang. Bulan puasa ni lagi 30 hari 30 resepi. Kan? Kalau malas sangat pun goreng telur je. Okey, sekarang ni rempah-rempah ni dah masak, dah garing, dah wangi. Wangi ke tidak Imran? Wangi sangat. Sekarang ni masukkan ayam. Masukkan semua, senang je. Senang terus masak. Masuk. Lepas tu diaduk-aduk lah, dicampur-campur. Campur-campur. Lepas tu kalau agak kering, masukkan sedikit air supaya ayam ni masak betul-betul masak. Apa yang mengingatkan Acik dengan ungkep ni? Mestilah arwah mak. Dulu masa kita orang kan adik-beradik ramai, 10 orang. Lepas tu adik-beradik kecil-kecil. So kalau nak masak ayam ni dipotong kecil-kecil.
untuk ada kuah semua. Kalau Mak Imran masak macam ni kan, Imran tak buat apa. Tolong-tolonglah kan. Imran kan rajin. Sekarang Mak Imran dia yang duduk bilik. Imran yang masak untuk dia. Bagus ni. Maaf cakap Susah nak cari macam ni tau. Betul lah siapa yang dapat menantu Imran ni. Cubalah minat saya. Sebenarnya ramai yang minat dia ni. Tapi dia buat dok. Buat dok. Cubalah minat saya. Hantaran RM5,000. Sikitnya. Tak apa. Kat dulang tu saya nak RM10,000. Oh, tak apa. Yang best je, Cik. My Home punya non-stick pan ni, dia tak bergerak. Bagus. Kalau lama pun, dia tak melekat. Jadi senang cuci. Betul. Dia punya ayam pun bila dia godek, lari. Gerak-gerak licin-licin. Kan? Bergedik-gedik dia. Okey, sekarang ni kita masukkan garam. Garam kan ni? Garam. Masukkan sikit. Perasa. Acik ada tak di bulan-bulan Ramadan ni kan? Bila kita cerita pasal bulan Ramadan, kita teringatlah dulu tragedi macam Imran pernah dapur terbakar. Apa tragedi Ramadan Acik? Bangun lewat. Itu biasa, itu semua orang buat. Ni biarkan siapa buat? Biarkan sampai dalam 5 minit ke 3 minit ke, tapi api kena kecilkan. Api kena kecil, okey? Cik ni kita biarkan, lepas nanti kita plating untuk juadah berbuka puasa. Sekarang ni rasanya dah masak dah. Kita sedap punya ayam ungkep. Ini Cik, ungkep ni makan dengan kita punya basmati by Indra Valley. Sangat sedap. Beras dia dah panjang-panjang, lembut, berderai. Semua benda lah. Kita buat masak ungkep ni pun pakai sunflower oil tau. Sihat-sihat. Ya, betul. Memang kena dengan beras tu. Sekarang dah siap, dah tuang. Inilah dia masak ungkep, tradisi Jawa. Sekarang dah moden kan, semua boleh masak. Kalau tak tahu resepi, tengoklah YouTube. Sampai penghujung rancangan, Imran nak Acik bagi nasihat-nasihat kat penonton-penonton kita kat luar sana, budak-budak muda. Saya nasihatkan budak-budak muda yang kat luar tu jangan asyik uha-uha je. Betul. Lepas tu lupa pula dekat rumah. Tolonglah mak, ayah, mak sambil lagi mak masak bulan Ramadan ni kan dapat pahala. Tunjukkan kehadiran korang kat dapur je dah cukup. Mak tu dah cukup happy dah, betul tak? Betul. Sebelum kita tutup show ni hari ini, episod kali ini, kita ada hadiah dari Maidin. Of course. Maidin nak bagi Acik hadiah hampers. Dalam ni ada macam-macam Cik. Dan juga voucher 150. Alhamdulillah. Terima kasih Maidin bagi hamper, bagi voucher. Okey Cik, minta maaf kalau ada salah silap. Saya pun sama. Okey. Minta maaf banyak. So korang jangan lupa like, subscribe and share YouTube channel Imran. Jumpa korang di next episode. Bye. Terima kasih. Memasak, 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 memasak. Memasak, 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 memasak. Imran Bar.